Korang tengah boikot barangan Israel sambil hisap rokok seluduk ni dari segelintir kedai Aceh tu ke? Korang bukan main lagi kata custom rasuah lah, tak buat kerja lah, sebab itulah rokok seluduk berleluasa. Tapi sedar tak, yang korang pun sebenarnya bersubahat dengan penyeluduk dengan beli rokok seluduk ni. Untuk pengetahuan korang, pengarah custom yang ada sekarang ni, dia sangat agresif tau. Dia cuba nak bendung masalah ni, sampaikan ada pegawai-pegawai dalaman diambil tindakan tegas. Dan ada juga antara mereka yang telah dipindahkan. Bacalah berita. Banyak je kes-kes rampasan yang telah dilakukan oleh pihak custom. Disebabkan rokok seluduk ni, negara kita rugi 5 bilion ringgit tau. Tu yang aku marah sangat. Dengan 5 bilion ringgit ni, kita boleh tampung keperluan hidup, bagi subsidi, bina hospital, bina sekolah dan macam-macam lagi benda yang baik yang kita boleh buat. Ada je kawan-kawan aku yang merokok yang cakap rokok murah yang menepati kriteria kawalan KKM di pasaran macam LD tu RM12 je. Janganlah kau pergi samakan dengan rokok yang seluduk ni. Berbaloi ke beli rokok RM45 yang memudaratkan kesihatan korang semua? Poyolah nak boikot sana sini, marah orang politik makan sana sini, tapi dia sendiri kayakan penyeluduk dan dia sendiri beli barangan seluduk yang haram. Wahai para pejuang, ayo bersama dengan saya kita laungkan slogan boikot rokok seluduk. Saya bukan nak promote rokok, tapi saya nak hentikan rokok seluduk ni sebab kita rugi berbilion ringgit dan tak nak korang semua pun acah-acah terbaling boikot tapi memilih. Jom, saya nak baca apa pula komen yang kalian akan tulis. Jangan lupa repostkan sekali video ini.